Seperti yang telah berlaku, yang telah dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kita tahu Siti, dalam segmen yang lepas pada minggu lepas, saya membawa cerita mengenai perancangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memalukan dan menghina Firaun yang mengaku Tuhan. Kita sudah maklum, Firaun Mesir telah bermimpi. Di dalam mimpi itu dia melihat seorang lelaki daripada Bani Israel akan mencabut kerajaannya, menyebabkan Firaun telah mengumumkan untuk membunuh semua anak-anak lelaki Bani Israel. Sehinggalah saya telah nyatakan pada minggu lepas, ibu Musa alaihissalam yang takut dengan kedatangan tentera-tentera Firaun ini yang menceroboh masuk ke semua rumah-rumah ibu-ibu yang menyimpan bayi lelaki ini. Tetapi Allah telah menenangkan ibu Musa alaihissalam dengan 4 arahan yang telah kita bincang minggu lepas. Pertama, susuilah dia dahulu, kemudian campakkan ke dalam sungai Nil, jangan risau dan jangan bimbang. Susukan dahulu, kemudian letak di dalam peti dan campakkan di atas sungai Nil. Jangan risau apa-apa berlaku di sungai nanti dan jangan bimbang. So ini 4 perkara yang Allah berikan wahyu kepada ibu Musa alaihissalam, dan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala telah berlaku, di mana sungai Nil telah membawa bayi ini direct ke istana Firaun. Falataqatahu alu Firaun, keluarga Firaun yang telah menemui bayi ini. Dan lebih menakjubkan lagi perancangan Allah, di mana isteri Firaun telah berkata qurratu ainin li walak, di mana jangan apa-apakan bayi ini, kita pun tidak ada anak. Apa kata kita mengambilnya sebagai anak, mudah-mudahan boleh memberikan manfaat kepada kita. Ini kata-kata permaisuri Firaun kepada Firaun yang memang pada asalnya mahu membunuh bayi yang sampai ke istananya ini, sebagaimana bayi-bayi lelaki yang lain. Baik, apa yang saya bacakan tadi adalah mengenai usaha. Ini kita punya topik ni. Usaha yang dibuat oleh ibu Nabi Musa alaihissalam apabila beliau berada di dalam keadaan yang takut dan bimbang, di mana Allah berfirman dalam ayat sebelum ayat yang saya bacakan tadi, yang bermaksud wa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Ibu Musa apabila telah meletakkan anaknya di atas sungai Nil, ibu Musa ini telah menjadi farighan. Farighan ini kata Al-Imam Ibnu Kathir, kosong daripada segala-galanya kecuali Musa. Artinya apa? Ibu Musa ini selepas mencampakkan anak yang sangat dia sayangi ini ke dalam sungai Nil kerana arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam fikiran dia ni tak ada apa-apa kecuali Musa je. Maknanya tidak ada yang dia terfikir dalam fikirannya makan minum pun tak makan tak minum dah. Yang dia fikir apa nasib anakku, apa telah aku buat pada anakku tadi. Dan sehingga ada setengah para ulama kata farighan ini artinya ibu Musa telah kosong daripada wahyu yang telah disampaikan pada dia tadi. Artinya ibu Musa seperti sudah lupa pada pesanan Allah, jangan risau dan jangan bimbang. Tapi dia macam dah lupa dah. In kadat litubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Kalaulah Allah tidak mengikat hati ibu Musa ini dengan iman, dengan percaya, meskipun belum nampak depan mata anaknya ini akan dikembalikan padanya sebagaimana janji Allah. Benda tak berlaku lagi depan mata, biar betul anak aku akan dikembalikan, aku baru buang dia dekat sungai Nil ni. Tetapi Allah telah memberikan bantuan kedua kepada ibu Musa berdasarkan surah Al-Qasas ini ayat 10, di mana bantuan kedua selepas bantuan wahyu tadi adalah bantuan Allah menetapkan hatinya dengan keimanan, sehingga dia tidak jadi orang yang dah bahasa Arab panggil ritha, ataupun dia panggil apa ni kalau orang kematian seseorang ni meratapi kematian. Saya suka kata-kata Syekh Qutb rahimahullah. Dia kata hampir-hampir ibu Musa ni jadi gila, berteriak ke sana, berteriak kemari dengan berkata, saya telah melemparkan anak saya telah melemparkan ke dalam sungai kerana mengikuti bisikan aneh.
Hampir-hampir dia nak lafaz benda tu. In kadat litubdi bih. Tetapi mujurlah Allah rabatna ala qalbiha. Rabatna ni ribat ni kalau air tu Siti, kita tutup air tu dengan penutup dan kita ikat sampai tidak ada setitis air pun boleh keluar daripada cawan ataupun bekas itu. Ribat ni artinya kita ikat kuat dan tidak ada sebarang titisan lagi boleh keluar. Ini dia ribat, artinya Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan hati Ibu Musa sehingga dia tidak jadi orang yang macam tak berapa betul. Sebab tu kita lihat sendiri tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang saya kagum ya dengan isteri yang kehilangan suaminya, mak yang kehilangan anaknya di atas MH370. Mereka boleh untuk bersabar, mereka boleh untuk bertenang, air mata mereka sudah cukup menunjukkan apa yang mereka rasai hasil daripada kehilangan misteri keluarga mereka. Percayalah, individu-individu ini adalah individu-individu yang Allah memberikan mereka kekuatan. Allah memberikan mereka kekuatan untuk percaya pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Artinya antara perkara yang kita boleh belajar di sini, kadang-kadang Siti kita ni buat istikharah kan. Buat istikharah nak pilih pasangan, mana yang patut, mana yang tak patut, si A ke si B kan. Masa solat tu kita kuat. Tapi lepas solat hari kedua, hari ketiga jadi lemah balik. Ikut isyarat istikharahnya, bisikan wahyunya. Aku rasa aku kena ambil A sebab aku rasa mimpi tadi A. Allah kata A yang bagus, B tak berapa elok. Tapi hari kedua, hari ketiga, A ni banyak kelemahan lah. Aku rasa B lah. No. Ini orang yang tidak ada keyakinan, orang yang kita boleh katakan dia tidak dikuatkan Allah untuk fasa yang kedua. Tadi Ibu Musa sebelum dia nak letak bayinya atas sungai Nil, Allah dah bantu dia dalam bentuk menguatkan dia. Ini adalah bantuan kedua selepas dia meletakkan anaknya dan meninggalkan di atas sungai Nil. So ini suatu bentuk bantuan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poin sebenar cerita kita ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan babak ikhtiar Ibu Musa kepada isu kehilangan anaknya ini, di mana Ibu Musa telah memberikan arahan kepada kakak Nabi Musa alaihissalam. Kalau setengah riwayat kata kakaknya ini sudah berumur 12 tahun. Musa alaihissalam ni anak ketiga kepada ibunya, dan dia ada abangnya Nabi Harun alaihissalam, jarak lebih kurang setahun je. Jadi mari kita fahami satu perkara. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merakamkan babak di mana Ibu Musa ini telah meminta anak perempuannya ini, maknanya anak yang paling besar, untuk qusih ini adalah tolong follow mana peti itu pergi. Wahai anakku, tolong kamu tengok, kalau tak dapat sampai pada kotaknya pun, kata para ulama, cuba dapatkan berita tentang Musa ni, dia dah mendarat kat mana, siapa yang ambil dia, apa cerita dia bila dah sampai ada orang pungut dia ke. Jadi mak nak kamu dapatkan berita Musa ni sebab mak tak tenang. Ini menunjukkan Ibu Musa yang percaya pada janji Allah pun, yang bertawakal pada Allah pun, melakukan ikhtiar, dalam arti kata meminta anaknya ini untuk mendapatkan berita anaknya tadi yang telah diletakkan di atas sungai Nil. Dan inilah perkara besar kita mahu pelajari. Ini beza orang yang berazam sebelum bertawakal dengan orang yang tawakal je. Orang yang tawakal je tanpa azam ini ibaratnya orang yang nak semayang dalam masjid, beg laptop letak kat belakang. Silap lah. Ini bukan tawakal, walaupun dia kata tawakal tu ala Allah. Tak. Ini orang yang tidak ada azam. Azam ini al-qasdul jazim, artinya kesungguhan untuk melakukan sesuatu pada tahap yang terbaik, natijahnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jerebu datang, jerebu teruk, katakan bacaan IPU sangat teruk pada waktu itu. Tiba-tiba kita naik motor, naik kereta yang terbuka tingkapnya, tak nak pakai topeng. Kenapa kamu tak nak pakai topeng? Syekh, penyakit ni datang ke tak datang, semua ni ketentuan Allah.
Amboi, mudahnya dia nak tawakal pada Allah. Habis tu kalau kena penyakit tu, ini pun ketentuan Allah. Dengan tanpa disedari, dia dah menyandarkan dirinya pada Allah dengan perkara yang negatif. Sikit lagi Siti, saya nak tunjukkan sekarang bagaimana hadiah Allah beri pada orang yang bertawakal. Yang pertama dahulu Siti, Allah memberikan hadiah kepada Ibu Musa alaihissalam ini, di mana tindakan anak perempuannya ini mencari Musa alaihissalam tidak dapat dikenali ataupun dikesan oleh pihak keselamatan Mesir, iaitu pihak keselamatan Firaun. Ini dirakamkan Al-Quran sendiri bila Allah berkata, fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Macam mana pihak keselamatan Mesir ini boleh tak dapat kenal pasti pergerakan yang sangat meragukan dilakukan oleh anak kakak Musa alaihissalam ini, sehingga si anak perempuan ini berjaya survive dan berjaya mengelakkan dirinya daripada dikenal pasti. Syekh Maududi menimbulkan satu perkara menarik tentang kualiti perempuan. Kualiti perempuan yang ada di dalam cerita Nabi Musa ini. Kualiti ibunya, kualiti permaisuri Firaun dan kualiti kakaknya, di mana kita boleh bayangkan Siti macam mana pergerakan tangkas, pergerakan cepat untuk follow peti yang menyimpan Nabi Musa ini. Kita boleh bayangkan macam mana, tetapi anak perempuan ini tidak jatuh di mana-mana dan tidak dapat disedari kehadirannya oleh pihak keselamatan Mesir. Ini bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu Siti. Kita simpan dulu yang lain tu. Musa alaihissalam ada determination. Inilah yang diwarisi daripada ibunya yang ada determination. Hadiah yang kedua adalah Allah takdirkan Musa ketika bayi ini dia tidak mahu menyusu dengan sesiapa pun. Sebab itu nampak jelas sekarang hikmah kenapa Allah memberikan arahan pertama pada ibu Musa untuk susui dulu anak kamu itu. Sebelum kamu nak buat apa-apa, susu dia dulu. Sebab pada menyusu walaupun 3 bulan, kamu akan tahulah di kemudian hari itu nanti apa sebab aku suruh kamu menyusu, wahai ibu Musa. Dan rupa-rupanya seluruh keluarga Firaun telah melakukan macam-macam, termasuk kata Ibnu Kathir membawa Musa kepada khalayak awam dan dibuat pengumuman, siapa boleh menyusu anak ini sila tampil ke hadapan, aku akan berikan hadiah. Ini kata-kata permaisuri Firaun. Tetapi satu persatu tidak ada seorang pun yang mampu menyusui Musa, dan Musa terus menangis kelaparan. Wa harramna 'alaihi al-maradi' min qablu. Maka inilah hikmah Allah yang kedua. Allah takdirkan Musa tidak dapat menyusu. Kita bayangkan kalau tiba-tiba Musa boleh menyusu dengan mana-mana orang, maka untuk apa ibu Musa datang kembali ke istana sebentar lagi ni? Dan kalau Allah takdirkan kakak dia ni kena tangkap, cerita lain pula jadinya. Maka datanglah bantuan yang terakhir. Ini bagi saya juga bantuan Allah, di mana kebijaksanaan kakak Musa alaihissalam untuk propos penyelesaian ketika kakaknya ini melihat Musa telah selamat mendarat di istana Firaun, dan kakaknya ini juga mendapat tahu bila si permaisuri Firaun ini membuat pengumuman. Kakaknya mendengar pengumuman ini, terus dia kata ini peluangnya untuk propose apa cara untuk mengelakkan Musa daripada menangis. Tuan-tuan, cuba kaji kata-kata perempuan ini di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12. Sila kaji. Di mana kakaknya ini berkata, qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Wahai tuan-tuan sekalian daripada istana Firaun ini, mahukah kamu saya tawarkan pada kamu satu tawaran di mana ada satu rumah yang boleh menjaga Musa, membesarkannya dan memberikan nasihat yang baik kepadanya. Anda akan mendapati kata-kata ini kata-kata yang sangat bijaksana, kena pada timing, kena pada perkataan yang disebut. Sebab kalau orang yang tak bijak pilih perkataan, ketika dia lihat adiknya tengah menangis, minta makanan, tak ada orang berjaya suap makanan, kakak yang tak dapat kawal perasaan mesti dalam